Kegagalan suami ini melaksanakan tanggungjawab nafkah ini sebab mereka tahu bahawa isteri tadi itu sukar untuk mendapat perkhidmatan percuma daripada peguam-peguam syar'i. Simpanan penghutang perhakiman tadi itu disita oleh mahkamah. Untuk makluman, salah satu bahagian yang berada di bawah bahagian sokongan keluarga iaitu unit khidmat nasihat. Untuk makluman yang berhormat, unit khidmat nasihat ini akan membantu isteri dan juga anak-anak yang tidak mendapat perintah nafkah tadi itu untuk menjenjaki penghutang perhakiman ataupun suami. Apa yang berlaku kadang-kadang kegagalan suami ini melaksanakan tanggungjawab nafkah ini sebab mereka tahu bahawa isteri tadi itu sukar untuk mendapat perkhidmatan percuma daripada peguam-peguam syar'i bagi menguatkuasakan perintah tersebut kepada suami tersebut. Jadi dengan adanya perkhidmatan percuma yang diberikan melalui unit khidmat nasihat tadi itu, pegawai bahagian sokongan keluarga tadi itu akan trace ataupun menjejaki penghutang perhakiman tadi dan panggil dia untuk menghadiri sesi kaunseling. Selain daripada itu, dalam berkaitan dengan bank negara ini, kalau saya lihat kepada usaha yang telah dibuat, saya telah sebut tadi pelbagai cara yang diambil oleh pegawai di bahagian sokongan keluarga ini untuk menguatkuasakan perintah tersebut. Antara yang dibuat ialah perbincangan telah diadakan dengan pihak Bank Negara Malaysia supaya pihak bahagian sokongan keluarga melalui Mahkamah Syariah dapat mengeluarkan satu perintah supaya simpanan penghutang perhakiman tadi itu disita oleh mahkamah. Jadi yang ini akan dibuat oleh pihak bahagian sokongan keluarga dan perbincangan itu telah dibuat dengan Bank Negara.